Kita ada Floor 88 dan Baby Shima. Segmen terakhir. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, untuk So, lagu... konsep diorang malam ni lah Power Rangers. Power Rangers. Ingat Nova seorang yang Power Rangers. Ha? Tak. Kali lah. Tak. Kau mesti suka kan sebab terkala tersama pula. Tersama tak bersengaja. Kalau Lofa rapat sikit, kita jadi pengapit Air dengan Shima. Nampak? Kenapa pula Kenapa pula pengapit diorang? Okey, korang tepi sikit. Lain macam. Kau nampaknya betul-betul berusaha. Okey, lagu Raya tak jadi. Tak dapat raya. Tak dapat raya. Hasil... Kenapa lagu tak dapat raya? Kenapa lagu? Dia tu yang buat lagu Choi. Kenapa tak positifkan lagi tajuk tu? Sebenarnya lagu ni kita nak buat, dia tak klise dengan lagu raya lain. Okay. Dan dalam pada masa yang sama kita nak nak bagi tahu mesej dekat situ. Kalau nak beraya mesti orang cakap dia memilih-milih, lepas tu nak duit raya, lepas tu orang cakap jadi orang mana cakap ni? Orang mana cakap? Orang cakap. Jadi apa kena mengena dengan tak dapat raya? Tak apa, sesuai Erik lah terangkan. Erik. Ceritanya lirik lagu ni lebih kepada sindiran kepada masyarakat Melayu. Kalau nak pergi beraya tu, mesti nak memilih. Nak pergi, rumah ni orang kaya, ada duit raya. Tak ada. Nak pergi rumah tu, ni apa, rumah ni lauk makan sedap. Makan sedap. Kecil-kecil yang cakap. Rumah ni hidang biskut aja. Lepas tu tentang sepupu jauh yang nenek sama tapi tak kenal pun. Adik cakap Ada betulan. Orang Negeri Sembilan memang itu. Dia tahulah. Nabil. Aku semua sepupu aku kenal aku. Engkau. Nabil ada nak pergi raya rumah orang perempuan cantik je. Ya betul lah. Pun sama juga dalam lirik lagu pun ada juga. Ada juga cerita macam tu. Maknanya kau pilih aku lah sekarang ni. So itulah intipati dia. Yes. Tapi kali kedua merakam single bersama dengan Baby Shima, nampaknya Baby Shima mendapat menjadi tempat favourite Floor 88. Ada tempat yang istimewa di hati Floor 88 nampaknya Baby Shima. Nak tanya, favourite Di floor. Kenapa tu? Favourite ke? Ai. Jauh Kira kita orang Kenapa tergedi-gedi tu? Kita punya chemistry dah serasi, orang cakap dah sesuai lah. Ya kan dah macam senang kerja lah. Dia kan cuak nak jawab kan. Chemistry lebih daripada chemistry sebenarnya. Lebih kepada macam orang cakap. Sopan. Tak, samping oleh semua elok. Kau je terselak sampai kat tu. Ini sampai Wak Doyok aja. Dia ada Doyok. post kat IG. So kita contohilah. Macam salah je cara buat doyok tu. Racing. Okey. Baby Shima, bila kali kedua? Ni kali kedua lah. Kira kali kedua lah Shima bekerja sama dengan diorang. Dan seronok lah aku. memang seronok. Dan yang paling Shima tak sangka, diorang masing-masing boleh menyanyi. Masing-masing boleh menyanyi. Unik lagu ni semua menyanyi. Ada yang tak boleh. Ada yang tak boleh. Siapa yang tak boleh? Erik. So kalau tak boleh kita tak nak lah sakitkan, kita tak nak bagi kemurungan lah dekat siapa-siapa yang ada dekat sini. Kita nak tengok. Tadi Baby Shima cakap diorang semua boleh nyanyi kan? Semua boleh nyanyi. Okey, Kita nak test lah lagu tak dapat raya ni seorang sikit nyanyi. Kali Basker rest jap. Lagu tak dapat raya. Tak dapat raya. Seorang sikit. Okey. Sila. Sikit-sikit. Jangan bolot banyak-banyak Sikit-sikit je. Sueb dulu. Raflin lah. Balik. Kata kita raya rumah di sebelah. Merah. Coy. Tunggu dulu, Acoy bagi tahu rumah itu rumah Haji Abu. Kadir. Kadir bapak dia. Memang matuk dia, Mel. Kadir bapak dia. Aku tak tahu. Anak Kadir. Anak Kadir. Anak pakcik Kadir. Aduh, kejap Mat Apa ni? Tunggu dulu, Akram bagi tahu rumah itu raya tahun dulu. Syahidan. Saya tak nyanyi dalam lagu ni. Saya main gitar je. Nak nyanyi juga. Sikit lah. Serius. Yang Baby Shima cakap. Jadi mana? Sekali lagi. Hiya, hey. Kau ni menyakitkan hati kita orang. Erik. Diam. Okey, jap. Okey, Erik. Burung Jangan balik. Jom raya rumah nenek aku. Okey dah. Betul lah dia cakap kau je tak betul. Betul lah dia cakap. Ai memang menyanyi. Jadi kita dengar yang Ai punya versi yang terbaik lah Ai. Baby. Baby. Kita? Kita juga. Sirap dia tawar amat, kue makmu semperit, tak tunggu duit. Tak dapat.
Kau rap Okey. Agak-agak kita Joe Flizzo tengah tengok sekarang ni. Kita ada bahkan 16 baris tak lama lagi. Okey guys, terima kasih banyak. Tepukan untuk dia orang guys. Tepukan.